kita itu Islam itu indah, dan bersama kita di konti pada waktu ini yang bahagia Ustaz Fahrul Muhammad Choi. Jadi kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah sihat. Terima kasih Ustaz bersama kita. Sama-sama. Untuk segmen Islam itu indah, dan untuk makluman para pendengar, topik yang akan kita pilih pada hari ini iaitu siapa paling wira. Jadi seronok topik kita ni. Dan juga anda yang ingin bertanyakan soalan, dialog-alugkan di Facebook kami ikim.fm ataupun di talian kami 0362051500. Dan juga para pendengar, insya-Allah kita akan kupas topik kita bersama dengan yang bagi Ustaz sehinggalah ke akhir nanti. Jadi Ustaz, untuk yang pertama kali, silakan untuk mukadimahnya. Apa sebenarnya Ustaz nak cerita berkenaan dengan siapa paling wira ni? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Puan Maslina alias, seterusnya kepada para pendengar. Allah masih izinkan kita menyebut namanya. Itu tanda kita mengingatinya. Dan ingat, Allah itu adalah penawar segala kesedihan, ubat segala penderitaan. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan ahli dan sahabat-sahabatnya. Pada selawat ada pembukaan kepada kebaikan, pada selawat ada gerbang dan pintu kepada segala keampunan dan kerahmatan. Mudah-mudahan lidah kita akan sentiasa basah dengan selawat, dan insya-Allah hidup kita akan terpandu. Setiap yang Allah ciptakan ada nilai dia, ada harga dia, ataupun ada keistimewaan dia, ya Puan, ya Mas Nina, ya. Kalau kita tengok rose, keistimewaan dia pada warnanya, pada baunya, ya. Kita lihat gajah pada gadingnya, ya. Kalau kita lihat merak pada bulunya, yang begitu berwarna-warni, menarik perhatian. Mentari pada sinarnya, dan burung nuri pada kemerduan suaranya. Maksudnya setiap yang Allah ciptakan ada keistimewaan, khususiah pada dirinya. Subhanallah, kalau begitu kita dicipta oleh Allah, yang mana kita adalah sesempurna kejadian ataupun ciptaan, maka di mana letak nilai kita? Ya, apakah nilai kita ni letak pada harta kita, pada otot kita, kekuatan orang kata, dan kepada kecantikan ke, pada kuasa ke, atau kepada kepandaian, ataupun kepada ramainya anak pinak dan keturunan kita, ya? Jika dirujuk kepada manusia, di mana nilai manusia ni, di mana letaknya juara manusia ni, ya? Ataupun yang tajuk kita ni, siapa paling wira ni, manusia akan memberi pelbagai jawapan. Ada yang kata sekarang ni kekuatan itu pada kekuatan yang supernatural, walaupun itu hanya imajinasi dan bersifat futuristik, tetapi itulah yang diagung-agungkan. Misal kata Batman versus Superman, ya, dan sebagainya. Kita lihat di sana ada Spiderman dan sebagainya. Ini semua kita kata kekuatan, siapa yang paling wira, siapa yang paling juara. Dia kata orang yang mempunyai kekuatan supernatural, ya. Begitu juga orang melihatkan, kalau majalah Forbes ataupun yang majalah-majalah ekonomi sentiasa menyenaraikan setiap tahun tu siapa yang paling kaya, ya. Bill Gates nombor 1, orang ni nombor 2, nombor 3, ya, itulah tersohor, itulah paling juara. Begitu juga orang yang menilai kejuaraan ataupun ketinggian nilai manusia ni pada daging, pada kulit. Sebab tu ada pertandingan ratu cantik, ya. Dinilai manusia itu pada ototnya, pada kulitnya dan sebagainya. Begitu juga orang melihat pada siapa yang paling berkuasa. Dan kalau kita lihat sentiasa ada pertandingan setiap tahun, sama ada dalam negara kita ataupun di mana, siapa yang paling popular, selebriti yang paling popular, itu. Jadi bila menang itu yang dianggap juara. Ya. Dan ataupun pada kemerduan suaranya. Sebab tu ada juara-juara yang berkaitan dengan muzik ataupun yang berkaitan dengan lagu-lagu.
Tetapi pada penilaian Allah yang mencipta manusia, ya, kejuaraan ataupun wiranya, sifat wira pada seorang manusia itu dilihat pada tiga. Pada tiga perkara ni. Jadi inilah yang kita nak rebut jadi juara ni, ya, dan pialanya ialah piala syurga, ya. Juara yang pertama ialah orang yang paling wira, ialah orang yang paling bertakwa. Itu hubungannya dengan Allah. Kemudian wira kita ialah orang yang paling berakhlak, iaitu hubungannya sesama manusia. Takwa, hubungan kita dengan Allah. Akhlak adalah hubungan kita dengan manusia. Dan yang ketiga ialah siapa yang paling itqan ataupun yang paling elok ataupun paling profesional dalam kerjanya, dalam profesionnya, dalam tanggungjawab dan peranannya, ya. Jadi sepintas selalu kita lihat, ya, kita nak lihat, kita nak pergi jadikan ini suatu yang kita inginkan, satu kita ingin yang kita dambakan dalam hidup, ya. Sebab dalam hidup ini bukan soal siapa yang kita jadi, tetapi siapa yang ingin kita jadi, ya. Itu keinginan itu penting, ya. Impian itu penting. Subhanallah. Pertama yang dikatakan takwa, dan Allah telah tegaskan sesungguhnya yang paling mulia di sisi kamu, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, kata Allah, ialah orang yang bertakwa. Ini Allah yang menjadikan kita. Allah lebih tahu nilai kita di mana, ya. Jadi takwa itu suatu yang ada di dalam hati. At-taqwa hahuna, orang kata, ya, at-taqwa tu di sini, ya, di sini, maksudnya di dalam. At-taqwa hahuna, di dalam diri. Namun taqwa itu daripada kata-kata root word waqa atau wiqayah. Waqa atau wiqayah ni kalau dalam bahasa Melayu ni berhati-hati dan berjaga-jaga. Orang kata orang yang bertakwa ni orang yang sangat berhati-hati dan orang yang sangat berjaga-jaga. Orang kata highly precaution, ya, orang yang sangat berhati-hati dengan apa dia? Dengan syariatullah, ataupun dia kata hukum-hukum Allah. Hukum Allah ni ada 5 je, tak banyak, ya. Wajib ataupun halal, kemudian yang haram, yang harus, yang makruh dan yang sunat. Ya. Begitulah, ya. Minta maaf tak tersusun tadi, ya, saya sebut, ya. Jadi begitulah. Jadi orang yang bertakwa ni dia sangat jaga hukum Allah ni dalam apa? Dalam kata-katanya, dalam tindakannya, dalam keputusannya. Apa saja dia akan melihat dulu, merujuk dulu kepada syariat, ataupun kepada hukum Allah sebelum dia berkata-kata, ataupun sebelum dia bertindak, ataupun sebelum dia membuat keputusan. Contoh, ya, kalau orang bertakwa ni misal kata dia nak minum, kata, ya, air ni halal atau tidak, dia fikir, ya. Dia nak berpakaian, pakaian ini wajib ataupun haram, ataupun sunat ataupun makruh, misal kata. Dia nak bermuamalat, sama ada dalam perbankan ke dan sebagainya, perbankan ini bebas riba atau tidak, patuh syariat atau tidak, misal kata. Contoh dalam pendidikan begitu juga. Sentiasalah hukum Allah ni sentiasa menjadi pemantau dalam kehidupan dia. Jadi orang bertakwa ni sangat berhati-hati, ya. Sehingga diberi satu gambaran yang selalu disebutkan oleh para asatizah kita, ya, seperti mana yang digambarkan oleh Ubay bin Ka'ab ketika ditanya oleh Sayyidina Umar bagaimana orang itu yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu umpama berjalan di satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri, ya. Jadi bayangkanlah, ya, kalau kita berjalan di satu jalan yang dipenuhi oleh duri-duri, ataupun kita memandu di satu jalan yang penuh dengan lubang-lubang, ya. Tentulah kita berhati-hati dan sebagainya. Begitulah orang bertakwa di dalam hidupnya sangat berhati-hati dengan hukum Allah. Apakah reward ataupun ganjaran kepada orang yang bertakwa bila kita jaga hukum Allah? Di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadiqul masduq, orang yang benar lagi dibenarkan, menegaskan bahawa ihfazullah yahfaz. Kalau kita jaga Allah, maka Allah akan jaga kita. Orang yang jaga hukum Allah ni, Allah akan jaga dia. Subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat di dalam kehidupan moden hari ini, ya, kalau dulu kita lihat dari segi apa, kata-kata saja. Sekarang kita paling popular ialah media sosial ni, ya. Apa yang kita upload, apa yang kita bubuh sebagai entry, apa yang kita share kan, ya. Sebelum kita tekan butang share ataupun sebelum kita buat satu entry dalam Facebook dan sebagainya, bertanya dulu dengan hati kita, ini halal ke, ini haram ke, ini syubhat ke dan sebagainya. Sentiasa berhati-hati, ya. Subhanallah. Kalaupun kita tak dapat memastikan
entry kita ini menjadi penawar ataupun jadi ubat, kita kena pastikan jangan dia jadi racun. Subhanallah, mudah saja kita nak bagi sakit hati orang, ya. Kita pergi stalker ataupun pergi dia punya ini, ada dia punya entry, kita bubuh kata yang menyakitkan. Padahal tak ada apa-apa pun, kita menempah dosa begitu saja, ya. Sebab tu kalau dulu dikatakan berkatalah baik au yasmud, ataupun berkata baik ataupun diam, kan. Hari ini letak entry ataupun jangan buat apa-apa. Begitulah, ya. Subhanallah. Bila kita bertakwa, Allah menjadi pembela kita. Allah akan bela kita walau macam mana pun kita terhimpit, tersepit, kadang-kadang kita disalah tafsirkan dan sebagainya. Jagalah takwa, ya. Kerana apabila kita bertakwa, Allah Subhanahu Wa Taala akan menunjukkan kita jalan untuk mengatasi masalah tu, ya. Walaupun kadang-kadang dah 1000 orang menyalahkan kita, tetapi kalau kita bertakwa ataupun kalau kita bertaubat dan sungguh-sungguh berazam untuk meniru orang yang bertakwa, itu pun telah Allah beri yang dikatakan pembelaan. Dan apabila kita bertakwa, kita akan diberi barakah, ya. Yang dikata law anna al-qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maka Allah akan bagi keberkatan daripada langit dan bumi. Ya, subhanallah, kita buat sikit dapat banyak. Ya, kita bergerak sikit tapi dapat laju, ya, dan sebagainya. Bukan artinya kita memang target sikit. Kita memang dah buat setakat yang mampu, tetapi Allah membantu kita buat apa yang kita tidak mampu. Ini dalam kehidupan. Subhanallah, kita memburu keberkatan dalam usia kita, dalam rezeki kita, betul. Dalam kata-kata kita. Kalau orang kata-kata yang berkat tu sedikit tetapi sangat berkesan, ya, perlahan tetapi sangat memberi impak. Kalau kata-kata yang tak berkat tu panjang tapi tak ada impak, ya. Nyaring tetapi orang benci, ya, dan sebagainya. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan way out ataupun yang dikatakan makhraja, ya, jalan keluar kepada setiap kebuntuan dalam hidupnya. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kadang-kadang kita bertemu yang apa yang dikatakan bottleneck. Ya, bottleneck, leher botol, ya, gitu tak keluar, macam jam tu yang tak keluar, kan. Kita buat macam ni salah, kita buat macam ni salah, kita buat yang ini si A suka, kita buat yang ini si B tak suka, kita buat si B macam ni, yang A pula tak suka. Subhanallah, kita nak cuba menyukakan hati semua orang, kan. Akhirnya bila kita cuba menyukakan hati semua orang, semua orang tak suka pada kita. Itu selalu, ya. Tapi kalau kita bertakwa, Allah akan bantu kita bagaimana di celah-celah kebencian dan di celah-celah sayangnya manusia itu, kita dapat melalui dengan elok saja, ya. Allah Subhanallah, kita haraplah kita ada jalan keluar kepada permasalahan yang begitu kronik di akhir zaman ini, ya. Ada pelbagai masalah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan bukakan pintu rezeki kepada orang yang bertakwa ni. Rezeki, mas, ya. Rezeki sama ada rezeki yang dicari ataupun dia dicari oleh rezeki. Subhanallah, ya. Ini anehnya rezeki, ya. Sebab tu ada buku yang kata menjemput rezeki, ya. Jadi subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberi sesuatu yang bila kita ada tadahannya, ya. Maksudnya kalau kita nakkan suatu kurnia, kita siapkan tangan untuk menadahnya. Subhanallah, untuk menadah rezeki daripada Allah ni, sediakanlah dengan hati yang bertakwa, ya. Subhanallah, berusahalah, ya. Dan insya-Allah, subhanallah, tanda-tanda orang yang bertakwa ini apa dia, mas, ya? Kalau kita tengok kita ni dah bertakwa atau tidak, payah kita nak ukur. Selalunya kalau kita ukur diri kita, kita ukur yang baik-baik lah. Tapi bila yang kita ukur orang lain, itu yang ukur tak sedap tu, ya. Selalunya kita nampak orang lain kita yang ukur buruk dengan ketat. Tapi kalau kita dengan diri kita, kita longgarkan, ya. Subhanallah, kita tengok orang yang bertakwa ni orang yang paling berjaga-jaga dan berhati-hati dengan suatu hukum yang paling besar, yang paling afdal, yang paling besar, ya, iaitu solat. Solat ni kepala ibadah. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang paling menjaga solatnya. Dalam surah Al-Mu'minun sampai diulang 2 kali, permulaan dan yang lain, ya, yang di hujung, ya. Yang pertama orang yang khusyuk dalam solatnya, yang kedua orang yang menjaga solatnya. Orang inilah yang akan mewarisi syurga Firdaus. Ini rujuk kepada surah Al-Mu'minun. Jadi kita lihat di sana, ya, orang yang bertakwa ni maksud menjaga solat ni macam mana, Puan Mas? Kalau boleh kita kongsikan bersama. Ini kita pun dengar juga pada asatizah kita, bukan daripada kita, ya, pada guru-guru kita. Dia kata orang yang menunggu-nunggu waktu solat.
menunggu-nunggu waktu solat. Subhanallah. 5 ataupun 10 minit sebelum masuk waktu dia dah ada dah ready dah. Dah ready dah. Dia dengan wuduknya, dengan selawatnya, dengan Qurannya dan sebagainya. Sebab kata Imam Ghazali, hendaklah dibatasi antara kerja-kerja kita sebelumnya dengan solat dengan satu keadaan vacuum. Contoh jangan kita buat satu-satu kerja, lepas tu masuk waktu terus je kita loncat masuk dalam solat, kan? Mesti ada satu waktu senggang yang mana yang kita boleh katakan macam hening rasa ke dengan membaca Quran ke dengan selawat. Jadi orang yang jaga solat ni, subhanallah, dia akan beri waktu menanti untuk solat. Kemudian dia sentiasa mempertingkatkan dengan memahami makna bacaan solat, makna perbuatan solat, sama ada rukun qaulinya, rukun qalbinya dan rukun fi'linya. Dia tahu apa maksud rukuk, apa maksudnya. Bukan saja begitu, dia ada yang dikatakan ketara sedar dalam solatnya. Kita kadang-kadang solat ni kita dah buat secara autopilot saja, tanpa yang dikatakan awareness, kata rasa betul bila kita solat. Subhanallah, kita kena pegang macam ni dalam hidup. Saya pesan pada diri saya dan juga pada semua bahawa kualiti kehidupan kita letak pada kualiti solat kita. Nak tengok kualiti hidup kita ni bagus atau tak bagus, tengok kualiti solat kita. Kalau solat kita masih nak cepat, masih kosong, masih hampas, orang kata masih kata macam bangkai yang tidak bernyawa, tidak ada roh dalam solat kita, artinya kehidupan kita gitu juga, emptiness, kekosongan, yang kata loneliness, sunyi, tak ada apa-apa dalam ini. Jadi betulkanlah solat kita, kerana membetulkan solat kita ialah membetulkan kehidupan kita, dan itulah ukuran yang pertama, subhanallah, untuk kita menjadi orang yang bertakwa tadi. Subhanallah, bagaimanalah kalau kita datang pertanyaan saudara-saudari yang dikasihi sekalian, pada hati kita bagaimana agaknya ketika nyawa terpisah, roh terpisah daripada jasad kita nanti, iaitu saat yang dikatakan sakaratul maut. Bila Allah panggil kita, apakah kita dapat menemui Allah dengan keadaan yang tenang, dengan keadaan redha dan diredai, ataupun dalam keadaan suka nak jumpa Allah. Kerana kematian bukan perpisahan, tapi kematian adalah satu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak tahu, kita nak ukur keadaan itu, mungkin kita tak terukur, sebab mana tahu kita dah saat dah meninggal tu. Betul. Tetapi kita boleh ukur bagaimana hati kita apabila kita nak melakukan solat. Itu dia punya indikator. Kalau hati kita ketika kita nak mengerjakan solat tu dalam keadaan yang gembira, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang suka, bukan terpaksa, maka begitulah nanti insya-Allah ketika kita dipanggil Allah menjelang kematian kita. Jadi ukuran kita nak bertemu dengan Allah dalam selepas mati ditentukan bagaimana kita nak bertemu Allah semasa kita hidup, iaitu semasa kita solat. Jadi masing-masing tepuk dada, tanya hati masing-masing, semua tahu. Jangan kita berdalih, jangan kita berdusta dengan hati kita sendiri, yang mana kita tahu kita dengan solat ni bagaimana. Kadang-kadang kita sekadar kita melepaskan tanggungjawab saja dan solat, bukan kerana benar-benar kita inginkan solat ni. Baik. Yang kedua, kita sikit tentang akhlak kita dengan manusia. Akhlak kita ni subhanallah, akhlak dengan takwa ni tak dapat tak boleh dipisahkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahawa yang menyebabkan ramai orang masuk ke dalam syurga ialah takwanya dan akhlaknya. Takwanya dengan Allah, akhlaknya dengan manusia. Apa dia akhlak? Saya berulang kali menegaskan pada diri saya sendiri dan untuk dikongsi supaya akhlak ini perbuatan baik yang boleh dilahirkan dengan mudah tanpa melibatkan pertimbangan akal, kerana dia sudah serasi dan sebati dengan diri kita. Sekali lagi, perbuatan baik yang kita dapat lahirkan dengan mudah tanpa pertimbangan akal, kerana dia sudah serasi dan sebati dengan diri kita. Subhanallah, senyum itu akhlak. Orang yang senyum ni dia tak boleh nak fikir-fikir. Kalau dia nampak aku perlu senyum, tak, dia automatik dia senyum. Dia automatik dia senyum. Tak payah dipelajari lagi, sebab dia dah jadi akhlak dia. Begitupun perkataan tolong saya, jazakallahu khairan kathira, ma'assalamah, ataupun perkataan-perkataan yang baik lah sebagainya, meluncur je dalam dari lidahnya. Kerana apa? Itu sudah sebati. Dan kalau dia
dia tersalah je, dia mudah minta maaf. Dia ada suatu yang dikatakan kuasa kespontanan, spontan misalnya, spontan macam dia spontan je, bila dia dah terbuat salah, spontan dalam ingatan, dan dia mudah minta maaf, dan dia mudah memaafkan orang. Subhanallah. Yang dipuji oleh Allah terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun Rasulullah tu bijak, walaupun Rasulullah tu segak, tetapi yang dipuji Allah ke atas diri Rasulullah ialah akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim, kata dalam Quran ya. Dan pada diri Rasulullah akhlak yang sangat tinggi. Jadi subhanallah, yang dipilih untuk dipuji oleh Allah pada diri Rasulullah itu akhlak. Akhlak ni bunga pada diri kita. Cuba Mas dan para pendengar ataupun para penonton yang ada sekarang ni, bayangkan kalau kita suka pada seseorang, kita suka apa dia, sifat dia. Takkan kita kata saya suka, saya memang baik dengan dia, saya memang hormat dengan dia kerana apa? Kerana rambut dia, kerana hidung dia. Tak kita kata kerana saya tengok dia sabar, kerana dia sangat pemaaf, kerana dia sangat kasih sayang tu. Dan kalau kita benci pun kenapa? Takkan saya bencilah dia sebab hidung dia lah, sebab saya benci dia sebab mata dia. Tak, saya benci dia sebab dia apa? Pemarah. Saya benci dia sebab apa? Begitu juga, sama ada kita disukai atau dibenci kerana akhlak. Sebab itu kalau tidak keterlaluan, kalau kita katakan akhlak itu adalah bunga diri seorang. Subhanallah, bila kita kata akhlak ini sinonim dengan adab. Sebab tu saya dah katakan beberapa kali bahawa kalaulah orang yang berilmu tanpa adab ataupun tanpa akhlak, umpama bunga tanpa wangi, dia tak akan berkesan. Subhanallah. Sebab itu kalau kita lihat sekarang bagaimana, sebab apa gagalnya kadang-kadang kita dalam berdakwah, hujah kita dah menang, musuh punya pendapat sudah kita patahkan, tetapi musuh tak terikat juga, tak tertarik juga dengan kita untuk masuk Islam dan sebagainya. Kenapa? Kita hanya dapat menawan akalnya, tetapi kita tak dapat menawan hatinya. Tawan akal dengan hujah, dengan mujadalah, dengan berbahas, tapi tawan hati dengan akhlaknya. Subhanallah, kalaulah bergabung dua ni, ilmu dan akhlak, subhanallah, itu adalah satu kuasa yang tidak ada taranya. Subhanallah. Kalau orang tu dia alim, pada masa yang sama akhlaknya baik, subhanallah, cakapnya akan memberi kesan. Bukan saja cakapnya, melihat dia pun orang dah jatuh hati. Subhanallah. Mudah-mudahan kita dapat lihat pada akhlak ini, dan akhlak ini apa petandanya, Mas? Petandanya ialah kelembutan. Tadi kalau takwa tadi tandanya ialah solat, akhlak ni tandanya kelembutan, ulfah, halim, dan sebagainya. Orang yang lembut ni dia mudah memaafkan, mudah minta maaf, tidak mengherdik, tidak mencela, tidak menyindir, tidak sarkastik. Kadang-kadang kita sarkastik, kata-kata kita tu memang benar tapi menyakitkan. Saya pun kerap juga kena tegur, kadang-kadang begitu. Jadi kita tidak membalas walaupun kita mempunyai keupayaan untuk membalas. Itu payah tu. Betul. Kadang-kadang kita tak membalas kerana kita tak mampu. Betul. Tapi kalau kita mampu, memang kita balas balik. Tetapi orang yang lemah lembut ni, dia boleh memaafkan ketika dia mampu membalas. Dan dia boleh meninggalkan satu perdebatan dalam keadaan dia benar untuk menjaga ukhuwah. Itu saya tuliskan dalam Facebook, kalau boleh dikongsi bersama. Kalau orang tak pandai mengira, ajak kita berbahas tentang kalkulus, tinggalkan saja. Kalkulus ni satu ilmu matematik yang tinggi. Dia mengira pun tak boleh, tapi dia ajak kita berdebat, kita tinggalkan supaya menjaga ukhuwah tu lebih baik. Ini penting. Jadi kelembutan yang paling utama, subhanallah, saya menyebut juga walaupun dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh keinsafan diri, bahawa belum lagi kita menjadi modelnya, iaitu kelembutan yang paling utama ialah kelembutan di dalam keluarga, dalam keluarga kita. Sebab itu yang Rasulullah SAW menegaskan yang paling sempurna iman ialah yang paling sempurna akhlak, dan orang yang paling baik ialah orang yang paling baik ke kalangan ahli keluarganya dan sebagainya. Kalau seorang lelaki dia sudah baik dengan isteri dan juga anak-anaknya, dia boleh diharap dia juga baik dengan majikannya ataupun dengan pekerjanya kalau dia majikan, kalau dia pemimpin dengan rakyatnya, kalau dia rakyat kepada pemimpinnya. Artinya indikator kalau orang tu baik dalam keluarga, dia baik
di semua tempat. Di semua tempat. Subhanallah. Tetapi kelembutan inilah yang orang kata kadang-kadang kelembutan ini dianggap kelemahan. Betul, Ustaz. Orang kata jangan lemah lembut sangat. Orang kata orang pijak kepala. Tetapi sebenarnya kelembutan adalah satu kekuatan. Cuba kita tengok yang menyatukan bangunan ni, batu, pasir, keluli, besi ni, yang menyatukan bangunan ni apa? Simen, betul tak? Betul. Simen tu ada apa? Ada air. Air, kuasa dia memang boleh menyatukan kerana dia ada kelembutan. Sebab tu selepas Rasulullah wafat, pemimpin yang dapat menyatukan semua sahabat dan juga orang Islam baru itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kerana dia yang paling lembut, dia paling tinggi kasih sayangnya. Sebab itu kalau kita lihat, untuk kita menyatukan di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat kita, subhanallah, perlu ada yang dikatakan kuasa kelembutan ini, iaitu kuasa pada akhlak, yang mana kelembutan ini kita dapat memaafkan, dapat mengaku bersalah, dan juga kita boleh meminta maaf kalau kita bersalah, dan boleh memberi maaf kalau orang datang mengaku bersalah pada kita. Subhanallah. Mudah-mudahan ada 3 inilah dalam keluarga, ya. Forgive, forget, love. Itu je, ya, 3. Pertama, kita mengampunkan ataupun memaafkan. Yang kedua, kita melupakan. Yang ketiga, barulah datang kecintaan ataupun kasih sayang. Forgive, forget and love, ya. InsyaAllah kalau ada dalam keluarga, InsyaAllah dia akan merebak dalam masyarakat. Bila ada dalam masyarakat, akan merebak dalam sebuah negeri. Dengan negeri akan menyatu dalam sebuah negara. Dan negara, InsyaAllah akan ada negara yang dikatakan aman, makmur, ya, dan dapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebagai satu mukadimah. Saya serahkan kembali kepada Puan Masina untuk berinteraksi dengan para pendengar, InsyaAllah. Betul. Dan juga kepada anda yang ada soalan di Facebook, sila hantarkan kepada kami di ikim.fm. Tetapi apapun, Ustaz, kita akan berehat seketika. Dan kepada anda yang lain, boleh teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda. Sama untuk segmen Islam Itu Indah, masih lagi bersama dengan tetamu kita yang berbagi, Ustaz Fahrul Muhammad Joy, dengan topik kita siapa paling wira. Dan anda para pendengar boleh juga menonton kita di www.tvikim.my. Di samping anda dengarkan kami di IKIM FM, ya. Dan boleh terus hantarkan soalan anda di Facebook kami, iaitu di ikim.fm. Jadi Ustaz, sebenarnya kita raikan juga, ya, soalan dari Facebook dari pendengar kita, Ustaz, ya. Mungkin kita ambil satu dulu dari Syahidan Zali. Kita tahu, Ustaz, yang paling wira ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kadang-kadang kita rasa diri kita seorang perwira yang mempunyai segala-galanya. Apabila kita memiliki pangkat, kekayaan, kesihatan dan pelbagai lagi Allah kurniakan. Dan kita cuba mendekati Allah, tetapi ada je benda-benda yang menghalang ataupun melalaikan kita sebagai manusia. Ustaz, macam mana? Subhanallah. Soalan yang baik, ya. Rencam soalan tu kompleks, kalau kita lihat. Kita hakikatnya tak dapat menandingi kuasa Allah. Apa yang menjadi kononnya milik kita sebenarnya adalah pinjaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, kita dah dengar Allah Yarham Musa Asri ada nasyid, mana milik kita. Betul. Atau juga ada Iwan juga, semuanya milik Allah, kan, dan sebagainya. Kita hanya peminjam. Tetapi kita boleh menjadi perwira sekiranya pinjaman yang kita dapat daripada Allah ni kita gunakan selaras dengan tujuan Allah memberi pinjaman itu. Baru kita dianggap perwira. Contohnya, Allah bagi kuasa. Dengan kuasa itu pinjaman daripada Allah. Dengan kuasa itu kita laksanakan keadilan dan memberi kasih sayang. Artinya kita jadi perwira. Allah bagi harta. Dengan harta itu kita membantu orang yang memerlukan. Kita jadi perwira. Allah bagi kita ilmu, dengan ilmunya kita mengajar orang yang jahil, orang tak ada ilmu, kita jadi perwira. Jadi untuk menjadi perwira, kita gunakan apa-apa saja yang Allah pinjamkan kepada kita, Allah berikan kepada kita selaras dengan tujuan Allah menggunakan pinjaman itu. Barulah kita menjadi perwira. Contohnya, contohnya pen ini, tu di tangan saya ni, contoh, kalau pendengar tak nampak lah, pen ini digunakan untuk menulis, tengok TV jadi nampak. digunakan untuk menulis. Okey lah, tetapi kalau gunakan pen ini untuk mencocok, mengetuk dan sebagainya, hancurlah pen ini. Begitu juga kata harta, rupa, kuasa yang Allah berikan kepada kita, ada tujuannya Allah beri.
Tujuan kuasa ialah untuk memberi keadilan. Tujuan harta adalah untuk jadi orang yang pemurah, membantu orang yang lain. Jadi apabila segala kurniaan itu digunakan selaras dengan tujuan Allah, kita jadi perwira, ya. Subhanallah, kalau kita lihat bagi mereka yang merasakan pinjaman Allah ni milik mereka, dia rasa dia punya, apa yang terjadi? Kita tengok Qarun di mana akhirnya, ya. Qarun ditenggelamkan. Firaun yang gagah perkasa, ada tentera dan sebagainya, hanya dimusnahkan dengan air saja, ya. Begitu juga Namrud, hanya dengan gigitan nyamuk saja, ya. Dihinakan begitu sekali, ya. Begitu juga Abu Jahal dan sebagainya. Di mana orang-orang yang berkuasa, yang punya harta ini, mereka merasakan mereka perwira yang telah menyalahgunakan kuasa harta yang ada pada mereka. Subhanallah, saya tertarik dengan di hujung soalan itu ialah bagaimana kita anggap kadang-kadang perkara-perkara itu menjadi penghalang pada kita, ya. Subhanallah, kita cuba fikir, orang kata reverse psychology, reverse, penghalang-penghalang ini sebenarnya Allah datangkan bukan untuk menyekat kita, tetapi untuk kita dapat kekuatan. Macam mana saya nak gambarkan? Macam tu, ya. Layang-layang dia naik dengan apa? Angin. Dan angin itu bukan yang mengikut, tetapi dia menghalang. Ya, betul. Jadi bila menghalang tu dia naik. Jadi hambatan-hambatan, halang-halangan ini untuk menjadi kita lebih kuat, lebih tekad, lebih berusaha untuk kita maju ke atas, ya. Tanpa halangan, insya-Allah kita tidak akan pergi ke mana-mana, ya. Kita akan orang kata duduk di comfort zone, ya, kita gitu. Sebab itu kita lihat, ya, subhanallah, tak kiralah kuasa yang diberikan, kurniaan yang besar ataupun kecil, tetapi kita insya-Allah cuba menggunakan perkara-perkara itu bukan sebagai satu penghalang, tetapi sebaliknya itu satu yang batu loncatan untuk kita melonjak lebih jauh. Subhanallah, sebagai penengahi akhir soalan yang ini ialah kita ada di sana wira yang tidak didendangkan. Selalunya kita kata unsung hero, wira yang tidak didendangkan. Dalam hadis ada menerangkan bagaimana seorang budak di zaman Saidina Umar, budak gembala kambing yang mengembala kambing di tengah padang pasir, diuji oleh Saidina Umar supaya menjualkan kambing itu kepadanya dan tidak dilihat oleh sesiapa, tapi budak itu sebaliknya berkata, di mana Tuhan kalau begitu, ya. Jadi ini wira yang tidak didendangkan. Namanya pun tidak ada dalam hadis, ya. Artinya budak gembala kambing ini, dia memang seorang yang bertakwa sebab dia rasa pengawasan Allah tu ada setiap masa, ya. Ini bagi saya, kalau cerita budak gembala kambing, tentulah dia hamba, tentu kulitnya hitam, rambutnya kerinting, bibirnya tebal, tapi dia lebih hebat daripada Batman, Superman dan man-man yang lain dan super-super yang lain di dalam kehidupan ini, kerana dia punya hati emas, ya, hati yang dekat dengan Allah. Dan kita ada lagi soalannya, Ustaz, ya. Mungkin kita boleh ambil juga dari Rabiatul Adawiyah ni. Apabila kita menyentuh tentang solat tadi, Ustaz ada menyentuh tentang solat tadi, dan apabila saya membandingkannya dengan Ramadan yang bakal tiba ni, disebabkan kita melakukannya harian, ya, solat ini, dan kita kurang menghargai solat. Jadi soalan saya, bagaimana kita nak memupuk rasa seperti Ramadan pada solat kita tu? Maklumlah, bulan Ramadan je kita betul-betul khusyuk. Sebab itu kalau kita lihat agama ini perlu difahami rohnya. Bukan hanya kita pertahankan ritualnya tanpa kita menilai spiritual di sebaliknya, ya. Sebab itu kalau kita tengok puasa, bulan puasa, kita lihat puasa itu difahami sekadar adat saja. Jadi solat itu juga difahami secara adat. Jadi oleh kerana puasa itu bermusim dan orang kita memang suka punya musim-musim ni, jadi bila musim dia lajulah waktu tu, kan. Tetapi dia tidak menilai dengan ilmu yang mana kita solat adalah kepala ibadah, artinya solat adalah kepala kepada puasa. Sebab tu kalau kita lihat dalam realitinya, orang yang menjaga solat selalunya menjaga puasa, tapi orang yang menjaga puasa belum tentu lagi solat. Kita dan bagaimana kita nak merasakan bahawa solat itu macam kita berpuasa dan sebagainya, ya. Sebab itu kita suatu benda itu kita akan rasa hargai kalau kita bagi hati kat dia. Kita bagi hati, kita fokus, betul, Sebab tu kalau rumah tu, contohlah rumah, kita biarkan, kita tak masuk rumah tu, kita biarkan saja, dia akan mudah reput.
Tetapi kalau kita duduk dalam rumah yang ada penghuni selalunya tak reput. Ya, dia akan tak tahu apa rohnya, orang kata gitu ya. Begitu juga solat kita ya. Solat kita ni kena masukkan rohnya. Nak masuk roh solat ini, bagi hati pada solat ni. Macam kita lah, kalau kita nak sayang suatu benda tu, kita gilap dia, kita lap dia selalu, kita bagi cahaya ke kereta ya, kita jaga gitu. Begitu juga solat kita. Artinya tambahkan kefahaman ilmu kita tentang solat, kita belajar lagi sesuatu yang dalam. Jangan kita solat, minta maaf ya para pendengar yang dikasihi kerjaan, ini saya kata diri saya lah, kita solat dengan ilmu yang kita belajar daripada tadika dulu, tak pernah upgrade, tak pernah update ya. Jadi sekarang kita lebih tahu. Contoh bacaan-bacaan kita lebih kita hayati. So kita membaca Fatihah bukan sahaja kita memahami artinya, tetapi kita mengetahui tafsirnya. Contoh ya, bila kita tunduk, rukuk, berdiri betul dan sebagainya, ini rukun-rukun fi'li, kita tahu penghayatan di sebalik rukun itu apa sebenarnya ya. Rukuk itu apa maksudnya, sujud itu apa maksudnya. Jadi hanya apabila kita memahami baru datang penghayatan. Bila ada penghayatan baru datang sayang. Baru kita datang sayang tentang satu perkara. Itu yang maksud saya, bagi hati kita dalam solat. Bagi hati ya. Jangan semata-mata kita kerjakan sebagai satu tanggungjawab, satu beban saja. Tidak, bagi hati kita dengan kita mempertingkatkan selalu ya, dan sebagainya. Dan seboleh-bolehnya sekarang kalau boleh, bila kita nak melaksanakan solat ini cuba datangkan rasa dalam solat. Yang dikatakan ada 4 rasa sekurangnya ya. Rasa haibah, rasa Allah tu hebat ya. Bila Allahu Akbar, waktu itu kita tinggalkan semua. Kita tinggalkan Allah yang besar. Perniagaan kita tadi kecil, anak kita kecil, rumah kita kecil. Allahu Akbar, itu yang dikatakan rasa haibah kan. Kemudian kita rasa khauf, rasa takut dengan Allah ya. Kerana apabila kita berdepan dengan Allah, bukan kita berdepan dengan bos kita. Betul. Kalau berdepan dengan bos kita, dia melihat lahir kita saja. Tapi Allah mengetahui apa yang kita buat tadi, apa yang ada dalam hati kita semuanya. Jadi kita takutlah sebab kita penuh dengan prasangka, kita penuh dengan kejahatan dan sebagainya. Jadi khauf, kita rasa macam khasyah ataupun rasa takut kepada Allah. Tapi tak boleh rasa takut saja. Kita imbangi dengan perasaan yang ketiga, iaitu raja. Raja ni harap dengan Allah. Jadi kemudian rasa apa? Haya, rasa malu dengan Allah. Jadi inilah rasa-rasa yang perlu kita bina dalam solat. Jadi bila kita nak solat sebentar lagi, solat zuhur ke, solat sunat ke yang kita nak buat, kita datangkan rasa pertama, rasa haibah. Oh, Allahu Akbar, kita rasa besarnya Allah ya. Kalau kita tengok kerdilnya diri kita ya. Kalau kita berada di konti ini satu tempat yang kecil kursi kita ya. Konti ini pula dalam bangunan IKIM yang begitu besar, dah jadi kecil lagi. Bangunan IKIM ni pula dengan kawasan IKIM dah jadi kecil lagi. Bangunan IKIM ni dibandingkan dengan kawasan Lembah Kelang ni, lagi Lembah Kelang ni besar. Lembah Kelang dibandingkan dengan negeri Selangor ataupun Kuala Lumpur, lagi Kuala Lumpur pula dibandingkan dengan Malaysia dibandingkan dengan Asia Tenggara dibandingkan dengan Asia benua Asia dibandingkan dengan Afrika, contohlah. Sehingga kita bandingkan dengan galaksi, kecilnya kita ketika kita duduk dalam konti ini. Contoh iaitu Allahu Akbar, contoh gitu ya. Kemudian kita rasa malu. Malu kenapa? Dengan penuh dengan dosa, penuh dengan kealpaan tadi, masih lagi kita nak minta syurga. Kita minta pada Allah dan sebagainya. Malulah kan kita. Macam kita pun rasa malu juga. Kita kalau kita dah buat salah, dah buat banyak kesilapan, kita nak pergi kat mak kita, mak nak minta duit. Malu. Betul. Bukan saja nak minta duit, nak jumpa dia pun malu sebab kita baru lepas buat salah. Begitu juga kita dengan Allah. Ya, rasa malu begitu. Jadi hanya apabila itulah baru kita datangkan tadi rasa-rasa, barulah solat itu ya suatu yang kita nantikan untuk kita kerjakan. Sebenarnya banyak lagi soalan daripada Facebook kita, Ustaz, tapi masa kita tak mencukupi. Mungkin di penghujung ni Ustaz boleh berikan kesimpulan untuk topik kita, siapa paling wira. Siapa yang paling wira? Yang ketiga lagi ialah itqan. Yang tadi akhlak, lepas tu takwa mula, akhlak dan itqan. Itqan ini ialah komitmen kita dengan keilmu tentang kecemerlangan, dengan kemahiran yang tinggi. Kerana Allah suka orang yang bekerja dengan itqan ya. Jadi dan kita lihat di sana, kalau takwa itu menjaga syariatullah, itqan pula menjaga sunnatullah. Ya, ini yang kita belajar tentang sains sosial, sains tabi'i
seni, yang kita belajar tentang saintifik, artistik dan sebagainya, ya, dan sebagainya. Jadi semua ini ilmu dan kemahiran ini dikatakan kompetensi. Sebab itu insya-Allah orang yang paling wira ialah orang yang takwa dengan Allah, akhlak dengan manusia, dan itqan dalam pekerjaannya. Ia profesional dalam melaksanakan satu tugasannya kerana Allah suka. Mengikut hadis daripada riwayat Baihaqi, Allah suka seseorang yang apabila dia melakukan kerjanya, dia melaksanakan kerja dengan itqan. Jadi professionalism ini tuntutan agama, bukan hanya tuntutan pekerjaan kita semata-mata. Itu saja, insya-Allah. Terima kasih banyak kepada yang bagi Ustaz Fahrul dengan topik kita siapa paling wira, dan juga kepada anda yang mungkin tak dapat dengar, baru dengar sikit tadi, boleh ikuti siaran ulangannya pada hari Sabtu jam 8 pagi, ya, 8 pagi bersama dengan Ustaz Fahrul, dan juga boleh juga dapatkan keratan akhbar berita harian pada minggu hadapan untuk hari Rabu. Untuk topik kita hari ini pada minggu hadapan, iaitu disunting oleh Puan Fairuz Haji Nordin. Jadi Ustaz, insya-Allah kita kembali minggu depan Ustaz. Terima kasih banyak. Kalau ada usia, insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.